pelik sungguhlah perangai orang PAS ni. Kan? Dahlah bina markas tu atas tanah orang. Sekarang ini setiausaha politik kepada Menteri Besar Pahang nak bantu tuan tanah itu memiliki rumah rakyat Pahang. Supul ni nak bantu untuk dapatkan rumah rakyat Pahang secara percuma di atas tanah, dan tanah itu dibina markas PAS. Makna katanya markas PAS itu dibina di atas tanah orang, dan tuan tanah itu pun tak ada rumah lagi. Jadi setiausaha politik Encik Farid ini berusaha untuk mendapatkan sebuah rumah yang diberi nama rumah rakyat Pahang. Tapi tanahnya tiada. Ada tanah tetapi terbinanya bangunan markas PAS. Jadi hari ini PAS marah bila markas itu nak dirobohkan yang berdiri di atas tanah orang untuk membina rumah kepada tuan tanah. Jadi yang nak robohkan itu adalah tuan tanah. Jadi kenapa kamu nak kaitkan Supul, nak kaitkan kerajaan zalim dan sebagainya, sedangkan kamu yang zalim membina atas tanah orang? Sebelum ini okey je. Oh, kita kena ambil tanah seperti mana di Jalan Atas Paluh, Kelantan, Kota Baru Kelantan. Bila kamu itu tanah kamu ambil. Bila orang mendirikan tanah atas tanah bukan milik, maka kamu cakap itu bukan hak kamu. Tapi bila kamu bina bangunan markas PAS atas tanah orang dan orang itu nak buat rumah, kamu tuduh macam-macam. Ini panggil perangai haram lah orang PAS ni. Pentingkan parti daripada kebajikan rakyat.